ketuanan Melayu dalam hati dan sanubari orang Melayu. Saya malah nak tanya, ajaran ketuanan Melayu ini datang daripada mana puncanya? Adakah ia datang dari Al-Quran? Tak ada. Adakah ia datang dari Nabi Muhammad? Tak ada. Adakah dia terkandung dalam perlembagaan persekutuan? Tak ada. Datang dari mana? Nabi Muhammad bersabda kepada seluruh orang Islam, "Laisa minni man da'a ila asabiyyah aw kama qala." Bukan daripada kalangan aku orang yang hidupnya, matinya, perjuangannya kerana bangsa dia. Nah, sekarang baru kita tahu kenapa orang Melayu hari ini jauh daripada agama. Kerana mereka ditanamkan oleh UMNO Bangsa Nasional sifat semangat ketuanan Melayu. Nabi Muhammad tidak pernah mengajar umat dia ketuanan Arab. Ada tak ada? Tak ada. Ada beberapa sahabat Abu Bakar, Omar, Ali dan juga Osman mengajar para ustaz kita hari ini ketuanan Melayu. Ada tak ada? Tak ada. Yang datang daripada UMNO, kita tanya saudara-saudara kita dalam UMNO. Sebab kita bersayang pada UMNO kerana mereka juga adalah orang yang seagama, sebangsa, satu bahasa dengan kita. Tapi mereka dihinggapi dengan ajaran yang menganut, ajaran yang tidak datang daripada Islam. Itu ajaran ketuanan Melayu. Yang menyebabkan hari ini saudara-saudara, orang-orang bukan Islam sayang kepada PAS. Sebab apa? Sebab apa dia sayang berbagai rakyat? Sebab PAS, KP, keadilan, kita tidak ada menanamkan semangat ketuanan kebangsaan Melayu, Cina, India, Kadazan, Baba dan sebagainya dalam gabungan Pakatan Rakyat. MCA dengan ketuanan Cina ya. MIC tanam dalam semangat orang-orang India, ketuanan Tamil India ya. Begitu juga dengan UMNO. UMNO tanamkan dalam semangat hati sanubari orang Melayu, ketuanan Melayu. Daripada mana UMNO dapat ajaran ini, kita tak pernah tanya. Hari-hari nyanyi lagu anak kecil dibakar api. Itu UMNO. Tak pernah tanya sumber daripada mana. Itulah hakikatnya kenapa kita jauh daripada Allah. Kerana kita benci kepada kaum lain. Bila benci kepada kaum lain, dia tidak akan jadi adil lawan adil zalim. Ini hakikatnya hari ini. Segala-gala gejala sosial ditanggung dan dideritai oleh orang lain kerana mereka ditanamkan dengan sifat benci kepada kaum lain. Siapa yang berkata satu masa dahulu bila dia jadi ketua pemuda UMNO, dia pegang keris tumpul dan juga keris yang karat kepegang UMNO. Apa dia beritahu kepada pemuda UMNO? Wahai pemuda UMNO, ayo, marilah kita basahkan keris kita ini dengan darah-darah Cina. Siapa kata itu? Tentu ya. Sama dia? Najib. Hari ini dia jadi apa? Dia jadi Perdana Menteri satu Malaysia. Betul tak betul? Dan dia juga lah orang yang mengepalai satu agenda untuk merampas hak rakyat negeri Perak. Itulah dia orang. Dan inilah dia orang yang mengatakan UMNO hari ini parti Islam. UMNO juga berkendakan Islam. Saudara pernah tengok isteri satu Malaysia pakai tudung tutup aurat tak tu? Pernah tengok tak? Tak. Seorang nak tengok tak? Seorang nak tengok tak? Saya nak tanya rakan-rakan saya orang UMNO ramai duduk bawah kursi tu. Dalam ni ramai orang UMNO duduk bawah kursi. Seorang nak tengok tak isteri satu Malaysia ini mengikut perintah Allah? Nak tengok? Seorang takkan dapat dia tengok seorang. Rosmah tak tahu ke tutup aurat ni wajib khalayak ramai? Tahu ke tak tahu? Tahu. Abang dia jet, tahu ke tak tahu? Abang dia jet, tahu ke tak tahu? Lagi tahu betul tak tahu? Kenapa abang dia benarkan isteri yang dia sayang mendedahkan aurat khalayak ramai? Tapi dia kata dia juga parti Islam. Saya nak tanya sahabat saya orang UMNO.
membuka aurat khalayak ramai itu apa hukum dia? Apa hukum dia? Haram seharam haram jauh. Betul tak betul? Kenapa dia buat kerja haram? Itu orang kata. Balik raja sebut. Patut raja. Saya tak sebut. Dia tahu budak-budak pasti 3-4 tahun sekarang betul pakai tudung. Betul tak betul? Budak-budak pasti 3-4 tahun. Dia dah keluar kalau tak pakai tudung, dia sebut dekat mak dia, mak mana tudung? Kak Ros, bila dia keluar dia pakai tudung, tak tudung? Rambut dia nak. Rambut rosak. Kalau pimpinan UMNO satu Malaysia melawan perintah Allah, isteri dia pun melawan perintah Allah, habis selama-selama yang duduk kata nak sokong UMNO apa lagi? Betul? Lalu tinggalkan UMNO sebab nanti Allah tanya, wahai sahabatku orang Feda, kamu tahu Rasulullah keluar tidak bertudung, kenapa kamu sokong lagi Najib? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Ada jawab tak jawab? Kalau tak ada jawab, dia tinggal hari ini. Senang je. Sebab nanti kalau Allah tanya, kita kata, aku tak suruh UMNO. Betul? Nah, itu baru bab pakai tudung. Pun dia melawan perintah Allah ini. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kamu diperintahkan melaksanakan kebenaran sentiasa. Saudara-saudara, seorang suami kalau dia sayang isteri dia akan suruh isteri dia, Ros, jika engkau keluar, tudunglah kepala engkau, Ros. Betul? Ini isteri yang sayang, suami yang sayang isteri dunia akhirat. Sebab dia tahu sehelai rambut isteri dia terlihat oleh orang bukan mahram, maka berjawab suami dia dunia akhirat. Baru sehelai rambut isteri dia ditonton khalayak ramai. Rosmah ada 6,842 helai rambut dia. Saya fikir betul. Bukan hanya selai 6,840 helai. Ya. Seorang yang set rambut dia pernah beritahu saya, itu banyak rambutnya. Saudara, jangan mempermain-mainkan ayat Allah, memain-mainkan undang-undang Allah. Dia beritahu kepada rakan-rakan kita dalam UMNO, dia juga adalah parti Islam, dia juga berkedakan Islam. Saudara masih ingat yang menghilangkan tulisan Jawi daripada peradaban permukaan orang Melayu, siapa dia? Tulis Jawi, mana pergi dia? Dulu orang Melayu pandai tulis Jawi, pandai baca Jawi, betul tak betul? Mana pergi tulis Jawi? Hilang. Siapa hilangkan? UMNO. Serupa dengan UMNO Turki. Dulu orang Turki pandai tulis Jawi, orang Turki pandai baca Jawi. Barisan Nasional UMNO Turki haramkan tulisan Jawi. Hari ini orang Turki tak tahu baca Jawi. UMNO Indonesia, dulu orang Indonesia pandai tulis Jawi, betul tak? Betul. Datang penjajah ajar UMNO Indonesia dan mereka gunakan tulisan Romi. Akhirnya Jawi hilang di Indonesia. UMNO Indonesia. Kenapa juga UMNO negara ini? Dulu orang Melayu semua pada tulis Jawi. Hari ini kalau kita pergi kedai-kedai surat khabar pagi besok, kita nak beli surat khabar Cina, ada tak ada? Ada. Nak beli surat khabar Tamil, ada tak ada? Nak beli surat khabar Jawi? Tak ada. Siapa bagi tak ada? Kita lah. Kita semua orang tahu. Betul? Lah, sudah Jawi tak ada. UMNO saudara-saudara nak menghilangkan bahasa Melayu pun makin nak hilangkan. Dikerahkan seluruh sekolah-sekolah ajar PPSMI yang terpaksa pimpinan PAS bawa UMNO masuk mahkamah kerana melanggar Perlembagaan Persekutuan perkara 153-152. Ini UMNO. Dia mau hilangkan tulisan Melayu, bahasa Melayu dengan mengajar PPSMI, pengajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris. Di Parlimen kami tanya Muhyiddin, banyak kerajaan habis untuk mempromosikan PPSMI, hampir 4 bilion duit rakyat. Tiba-tiba hari ini diberhenti.